Rasa tofilat ni kalau kau makan sebiji macam rasa Cloud9. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Loh, nanti sini tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel. Tunggu. Kau kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu. So siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh belah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan satu coklat viral yang ada dekat TikTok. Kalau kau nak tahu apa dia, ni dia. Ni dia coklat tofilat. Coklat tofilat ni daripada mana? Daripada Jeddah, Saudi. Dia dah beritahu lah kat sini. Dia buat daripada Al Jazeera Food Processing, iaitu daripada Jeddah, Saudi. So coklat daripada Arab lah kita makan hari ni. Harga dia aku beli RM14 and dapat 20 pieces gitu. And anggaran dia satu paket ni 75 sen. So apa nak mau masa lagi, jom kita makan coklat tofilat ni macam mana, sedap ke tak. Aku dah lama nak makan tapi tak pernah makan. So hari ni baru aku nak review produk tofilat ni. So jom kita try. Bismillah. So jom kita try makan coklat tofilat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kancing-kancing, macam dalam ada biskut. Lepas tu dia macam ada sikit, orang kata apa, macam jam gitulah. Sangat sedap. Rasa tofilat ni kalau kau makan sebiji macam rasa Cloud9. Coklat Cloud9 tu lah. Kau makan dia punya kekenyalan pun sama, lebih kurang. Cuma yang ni lebih manis sikit. Kalau macam Cloud9 kan dia macam ada kacang. Ni dia just biskut je. So jom kita makan yang kedua. Bismillah. Coklat dia kat luar ni pun tebal juga. Yang ketiga pula kita makan. Tofilat ni kalau kau nak bagi kat kanak pun boleh, sebab sedap. Memang sangat sedap. Bukan kanak je suka, orang tua pun suka. So aku dah makan dah. 3 batang je aku makan. Tak boleh makan lebih sebab manis. Memang sangat best lah rasa tofilat ni. Tapi janganlah makan banyak-banyak, kan nanti jadi low cholesterol pula. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh belah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Assalamualaikum semua. Bye.